Selamat datang ke Jupiter Car Detailing. Hari ini kami ingin berkongsi tentang satu masalah kereta masuk air atau kereta yang tenggelam dalam air. Maafkan, video ini akan lebih panjang. Masalah kereta banjir boleh dibahagikan kepada beberapa tahap. Level 1, air hanya masuk dan meresap ke bahagian kapet kereta sahaja. Biasanya kereta masih boleh dikira dalam keadaan normal kerana air belum sampai ke bahagian seat atau wiring. Level 2, air sudah naik sampai ke bahagian seat kereta. Kereta mungkin masih boleh hidup seperti biasa, tetapi risiko masalah kecil pada elektronik, sensor, wiring dan bau busuk dalam kabin memang boleh berlaku. Ada kereta yang nampak okey pada awalnya, tetapi selepas beberapa hari barulah mula keluar segala masalah. Level 3, kereta sudah tenggelam keseluruhan interior dengan air banjir. Biasanya, kereta memang perlukan kerja pembersihan besar, pemeriksaan dan pembaikan yang lebih serius. Dalam video ini, kami tunjukkan contoh level 3. Kalau kereta anda sudah tenggelam sampai tahap ini, cara yang lebih praktikal ialah towing kereta terus ke pusat detailing untuk proses pembersihan menyeluruh terlebih dahulu. Sebabnya mudah. Bila air banjir sudah masuk sampai ke dalam seluruh kabin, banyak bahagian elektronik sudah rosak sebab terkena air lumpur. Kalau kereta terus dibaiki, komponen yang baru dibaiki juga mungkin terdedah semula kepada kelembapan atau kerosakan semasa kita cuci. Air banjir biasanya membawa lumpur, kuman dan bau yang sangat kuat. Kami perlu menggunakan perlindungan keselamatan seperti mask dan pakaian perlindungan sebelum memulakan kerja. Proses pertama, kami akan membuka bahagian interior kereta hampir sepenuhnya sehingga tinggal bahagian bodi sahaja. Selepas itu, kami akan membersihkan bahagian bodi kereta dengan teliti. Untuk kes banjir yang teruk, proses ini selalunya perlu diulang beberapa kali untuk mengurangkan bau lumpur dan bau busuk. Proses kedua, membersihkan bahagian lantai dan semua aksesori interior yang boleh ditanggalkan. Setiap bahagian perlu diperiksa satu persatu dan dicuci dengan teliti kerana lumpur boleh tersembunyi di bahagian bawah kapet, celah panel dan kawasan yang susah nampak. Proses ketiga, bahagian yang paling penting, iaitu car seat deep cleaning. Seat kereta adalah antara bahagian yang paling kuat menyerap air, bau dan kotoran. Kalau seat hanya dicuci di bahagian permukaan sahaja, bau busuk biasanya akan datang semula. Sebab itu, untuk kes banjir yang serius, seat perlu dibuka, cover perlu ditanggalkan, foam perlu diperiksa dan dicuci menggunakan chemical khas untuk deep wash. Proses keempat, pemeriksaan karat. Ramai yang lupa bahawa selepas kereta terkena banjir, banyak bahagian besi di bawah kapet, seat dan frame boleh mula berkarat. Jadi, kami juga akan buat rawatan anti-rust treatment pada bahagian yang sesuai untuk membantu mengurangkan risiko karat. Proses kelima, enjin dan soket. Untuk kereta yang tenggelam teruk, bahagian enjin dan soket juga perlu diberikan perhatian.
Kami akan menggunakan chemical yang sesuai untuk membersihkan bahagian tertentu dan membantu mengurangkan risiko karat atau kelembapan pada soket. Selepas semua proses cucian selesai, kereta tidak boleh terus dipasang semula. Semua bahagian perlu dikeringkan dengan betul terlebih dahulu. Untuk kes kereta banjir teruk seperti ini, keseluruhan proses biasanya mengambil masa sekitar 2 hingga 3 minggu, bergantung kepada tahap kerosakan, bau, lumpur dan keadaan interior. Sebab itu, kerja cuci kereta banjir bukan kerja biasa. Ia melibatkan kerja buka interior, deep wash, sanitizing, drying, anti-rust treatment dan pemeriksaan satu persatu. Jika kereta anda mengalami masalah masuk air, kapet basah, banjir, interior berlumpur atau flooded car, jangan panik. Hubungi Jupiter Car Detailing. Kami akan bantu bersihkan kereta anda dengan cara yang lebih selamat, lebih teliti dan lebih profesional.